Hai, Assalamualaikum. Brownies cookies ni, kalau setiap kali hari raya, inilah paling cepat habis. Bila dah siap buka puasa, dah tak sabar nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar kan rangup. Rapuh betul. Manis dia just nice. Tak boleh berhenti makan cookies ni. Sahabat semua jangan lupa cuba. Dah lah bahannya sikit. Lepas tu senang je nak buat. Cuba tau. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita tengok bahan A dulu. Ada 2 bahan. Saya akan guna 230 gram dark chocolate coin jenama Barrels. 80 gram buttercup. Buttercup dan dark chocolate coin ni kita akan cairkan bersama nanti. Kita tengok bahan B. Yang pertama 100 gram tepung naik sendiri. 130 gram gula icing. Okey, ni just nice dah rasa dia. Kalau nak manis sikit lagi, bolehlah letak 140 gram. 2 biji telur grade A. 1 sudu kecil esen vanila ataupun 1 penutup dia tu. Dan yang terakhir, badam yang telah disangai sebagai hiasan. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula masukkan coklat dan juga buttercup ke dalam bekas untuk kita buat double boil. Bila air dalam bekas untuk double boil ni dah mendidih, saya masukkan coklat dan juga buttercup tadi. Kacau-kacau sehingga kedua-dua ni cair. Sekiranya sahabat tidak ada alat double boil macam saya, okey, cara kita nak double boil, mestilah periuk yang di bahagian bawah tu lebih kecil daripada periuk yang mengandungi buttercup dan juga coklat. Okey, ini nak elakkan daripada wap air ataupun air masuk ke dalam bahan yang kita nak double boil. Bila dark chocolate corn dan juga buttercup dah cair, dah boleh tutup api dan biarkan ianya sejuk sekejap. Di dalam mangkuk masukkan tepung naik sendiri. Okey, kita ayak dulu. Seterusnya saya ayak gula icing. Ayak ni penting supaya tidak ada bahan yang berketul. Masukkan esen vanila. Ini penting untuk elakkan bau hanyir telur. Satu lagi, setiap kali guna telur, saya akan pecahkan di dalam mangkuk dan saya akan keluarkan pusat telur. Baiklah, sekarang dah boleh masukkan 2 biji telur. Okey, kita akan kacau-kacau dahulu kesemuanya sehingga sebati. Adunan coklat dah suam. Okey, kita boleh campurkan keduanya sekarang. Okey, pastikan kita guna kesemuanya kan yang coklat tu. Okey, sayang masih ada lagi dalam periuk. Baiklah, kita kacau kesemua bahan ni sehingga sebati. Sekarang masukkan adunan ni ke dalam piping bag. Ikat dengan getah supaya angin tak masuk. Okey, adunan ni tak perlu masuk dalam chiller ya. Tips penting kat sini, jangan ada angin ya di dalam piping bag ni. Okey, saya masukkan ke dalam piping bag yang kedua.
Piping bag yang kedua pun saya ikat juga. Okey, sekarang saya pipekan adunan tadi ke atas macaron mat. Waktu ni saya panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Tips penting kat sini, selepas saja kita pipekan adunan ke atas mat, kita terus bakar ya. Okey, dia tak boleh tunggu lama. Okey, nanti angin akan masuk ke dalam adunan. Pastikan setiap kali lepas pipe terus je bakar. Macam itulah setiap kali proses nak bakar ya. Jangan biarkan lama di atas mat tu. Sekarang saya hiaskan dengan badam yang telah disangai. Batch pertama dah siap pipe, dah boleh bakar. Ada baki dalam piping bag tu, okey kena lipat ya, nak elakkan daripada angin masuk. Saya guna oven jenama The Baker, bakar cookies pada suhu 160 darjah Celsius selama 25 hingga 30 minit. Guna api atas bawah. Saya letakkan tray pertama pada lapisan pertama oven dan tray kedua pada lapisan ketiga dari bawah. Okey, untuk bakar pertama ni 15 minit. Selepas 15 minit, saya tukar kedudukan tray dan bakar lagi 15 minit. Semasa masih dalam oven, selepas 30 minit, boleh tolak sedikit dengan pisau. Kalau dah terpisah daripada mat tu, maksudnya cookies dah masak. Biarkan cookies menyejuk sendiri di atas tray. Selepas masak, cookies ni dia lembut sedikit, tapi bila dah sejuk, ianya mengeras dan jadi crispy. Bila cookies dah sejuk, dah boleh masukkan ke dalam bekas kuih raya. Dalam satu adunan ni, saya dapat 312 biji brownies cookies. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba buat brownies cookies. Dahlah bahannya ringkas, lepas tu senang je nak buat.